untuk video-video yang telah anda edit ataupun telah anda ubah suai untuk menjadi video anda sendiri, anda perlu save kan. Okey. Cara untuk savekan video ini adalah publish to this computer. Okey. Klik di publish to this computer, ataupun kalau ada perkataan save di sini, anda gunakan save. Alright. Bagi nama, bubuh nama fail anda. Okey. Lawak lah katakan, lawak 1 katakan, dan di sini anda boleh tetapkan desktop folder mana yang ini anda savekan. Klik next. Dan apabila kita menggunakan Windows Movie Maker, ia secara automatiknya akan disavekan menggunakan WMV. Dan file WMV ini agak mudah untuk di-upload ke YouTube semula. Jadi bila anda upload video ini, telah terpapar nama website anda, dan itu adalah salah satu cara promosi yang berkesan. Upload satu video dan dia akan menjana subscriber ataupun pendapatan daripada satu video tersebut berkali-kali, mungkin hingga beberapa tahun. Okey. Dan apabila telah siap, anda klik publish, dan jangan lupa upload video tersebut melalui YouTube dengan akaun anda. Okey, dan kita jumpa selepas ini. Terima kasih.